Alright geng, kita nak turun mancing Sungai Slim, Jambatan Sungai Slim. Lepas tu kita nak pasang bubu payung. Okay, stay tune. Bubu viral lah. Saja je malam ni, tak ada buat apa. Ni pun jam dah pukul 12 lah. Bukan dekat lah. Pukul 12 lah. Tak ada buat apa, kita try lah mancing tepi ni. Lepas tu kita nak try pasang bubu payung tu. Dekat sana dia ada parit sikit. Ada bubu dia kan. Okey, kita lanjut. Nanti kita akan sambung balik. Bubu payung nak pergi pasang kat parit tu, kok ada anak udang kecil tu kan. Yang penuh udang. Nampak kan? Oh tu ada tu. Cik. Ada. Kan? Kasar. Ada kau Kasar ke? dak lah kecil apa ini. Itu hari aku dapat bukan besar. Teroboi ke? Macam teroboi. Macam teroboi. Dah lampam. Apa? Tu dia bang. Ui, aku serius. Itu hari aku dapat besar pinggan sini. Kilo 100 seekor. Tak tahu aku balik kampung dah. Ni apa? Udang? Tak. Kau apa ni? Tapi sini banyak besar mak ni. Tak, tengok ayah lah. Ya. Kadang tak mau. Ini pasal Iya, ayah lampam, ayah walaupun hujan dan hulu. Apa gajah? Tadi masa nak datang sini dah. Sini. Kena, Alright. kalau kena kaya kan. Umpanya ada. Boleh masuk dua ni. Okey, nak pasang bubu payung dekat parit ni. Parit ni. Bismillahirrahmanirrahim. Balik. Buka. Okey, sekarang nak mancing. Tadi kita dah pasang dah. Pasang bubu payung. Tengoklah kalau ada hasil ni. Bubu payung tu nak tangkap anak udang ni. Anak udang ketah, anak udang apa? Anak udang gantung. Sekarang nak mancing, set up mancing udang je. Ada kereta pula. Dia nampak kita kan? Nampak. Tiga mata kes aku kat layar. Alright. Oh ni Naim. Naim. Tadi brother tu datang daripada Slim Village. Dia mancing dekat sini. Macam jambatan ni. Besar agak dapat. Ikan lampam. Orang sini panggil lampam gajah lah kalau besar-besar yang tu. Tak boleh dapat tadi betina. Jantan. Kalau betina memang gemuk bulat. Ni gemuk bulat tu jangan terasa pula. Okey, kita lanjut. Alhamdulillah dapat seekor. Naik dah. Adamnya. Elok juk tak bawa. Tenggong. Sakit je. Tak lagi seekor geng. Alhamdulillah. Walaupun tak besar udang juga.
Aduh, macam mana ni? Okey. Sejuk tak awak pula. Tak adalah dalam tong ni. Dua ekor. Alhamdulillah. Siut tu. Seekor lagi. Pandai kau sepik kat situ Okey. Wah. Alhamdulillah. Aduh. Tuan sampai kata jaga dah. Lubuk dia. Lagi seekor. Ada tarik? Ikan. Ini nama dia ikan. Ikan apa dia bang? Bawang tikus. Kuning bawang pisang. Kuning tu bawang pisang. Ini bawang tikus. Alright. Try lagi. Kan. Ni bawang pisang. Baru sebut tadi. Tadi duk sebut bawang pisang. Dia buat bawang pisang. Cari ikan lah. Okey geng, dapat lagi seekor geng. Main celah-celah apa ni, dawai. Risiko sikit lah, tapi alhamdulillah ada lagi seekor. Kita cuba lagi. Aduh. Dibawa masuk dalam lubang. Masuk dalam lubang. Alhamdulillah. Ada juga ah. Elaknya betul. Tiga pancing aku letak kat situ tadi. Jauh mana lah, bawah tu lah. Wah, ada juga. Ada udang ni. Bukan kat bawah. Dah balik. Dah. Hilang speed ni. Tenggelah. Tadi 3 ekor brother yang dapat ikan lampam tu, dia kata dia nak beli, kata dia. Baiklah, kita bagi kat dia. Dia kata dia nak bayar juga, dia bayar RM10. Tiga. Jadi kita dapat lagi tambahan lagi 3 ekor. Inilah hasil kita. Dapat balik 3 ekor. Dapat balik 3 ekor. Ikan 2, ikan 3,
Udang 3. Ha? Ikan putih. Ikan putih tu. Dapat bawah ingat udang tadi. Dapat. Sekali. Tak ada 3 ekor. Kembali. Alright. Tadi pergi tengok bubu, seekor haram pun tak masuk. Ni nak balik lah. Besok pagi kita sambung lagi tengok bubu. Lepas tu pergi mancing sekejap pagi-pagi lah. Ini pun dah pukul 5. Alright. Okey, nak angkat bubu yang kita pasang malam. Bubu payung. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat bubu payung. Dia dah masuk ikan laganya. Okay, tak ada geng Bang. Lembu tu mengejar orang tu. Seram kan. Subhanallah. Jin. Lepas hujan, jin lah. So, inilah tempatnya kita akan mancing. Sana tu lembu lah. Tidak aku nak duduk kuala tu. Tapi lembu tu kejar orang masalah. Salah betul lah. Tak apalah. Okay, kita set up lah. Yang ini dah ada umpan. Aku pakai mata udang je, geng. Sip lah kalau kena apa, ikan baung ke. Kat dalam cetik. Oh, yang ini mata kecil.
Tapi mata ikan lah. Bismillah. Buang kat sana. Okey, aku pergi pasang bubu jap. Ini ya depan ni. Okey, sampai rumah lah. Malas lah mancing dah. Tadi kejar di Lembu. Lepas tu ni beli upi canai. Ada ni pada nasi goreng. Nasi goreng rendang. Nasi goreng rendang. Kita balik makan lah. Petang sekarang mau tengok bubu balik. Tak ada orang kacau tak apa, tak ada orang tahu. Pukul 12. Kita nak angkat lah pukul 12. Tadi pasang pagi tadi pukul 7.30. Angkat dah. Tak tahulah ada tak ada. Kalau ada alhamdulillah. Tak banyak sikit pun jadi. Adalah sikit. Ada sikit, ada jugalah. Nak berbual air lah. Oh, dekat situ lah. Dekat situ. Sawit masuk lah. Weh, ada udang. Dia pergi sana. Dia tengok bubu seterusnya. Bubu tu kat depan. Bahaya lembu. Jaga udang. Jadilah. Ada ikan. Ada. Ada udang. Ya. Ada ikan juga. Tu. Ikan tu je. Tu jelah. Aku ambil ya. Masuk dalam kolam. Masuk kolam. Boleh juga ikan-ikan keli makan dalam tu. Tu main tu tadi ada lah udang. Apa parit tu? Ikan apa yang ada? Ikan lagu apa? No, parit.
dalam kolam. Kat sini satu, kat situ satu. Satu kali. Sini satu. Itu mancing tadi. Oh. Oh, boleh jadi. Loh, kenapa? Tercabut. Tak ada apa. Tak ada apa. Kosong. Kosong. Allah. Kosong. Kosong. Oh, ada seekor. Ini ada seekor anak udang. Seekor Nanti kita pasang kat tempat lain lah. Ni pun seekor kat anak udang. Pasang Seekor kena, udang, seekor ikan. pasang kena kambing bawah. Kat sana pasang tak ada kak? Tak ada. Dia lah. Banyak tadi yang dekat situ. Pendek kat tadi. Tak panjang sangat. Nah, Tak apa. Boleh lah. Dia turun. cuba tempat baru. Ya. Ya tu. Cuba tempat baru. Mancing ni. Tepi ni. Tu sana tu. Oh, dia. Lama tak naut kat sini. Nauk uwan ni. Nauk ke uwan ni. Dalam ni. Ya, ini sungai mati kau dulu. Sungai diorang tutup dekat sana, lepas tu sungai ni jadi mati lah. Bila air besar masuk ke air ni. Dalam Ini sungai mati. Okey. Pak. Patah pokok naik Dia tercabut. Dia penutup je tu ya. Tutup tu tarik. Lepas tu sendal balik. Aduh. Dia tak ada ni. Susah.
Dalam pula. Ha? Nah. Dalam. Ni lah sini. Cok. Tiga anjak ayam. Ya Allah, takut mana? Dalam. Yalah, tak apa dalam sangat. Takut apa ya? Beruk ke? Ha? Kera beruk. Dia tengok kita letak kan, dia naik, dia angkat. Okey. Petang abang tengok ni pukul 1. Alright, kita tengok hasil petang kan. Banyak oh. Bak timbang. Seluang. Ini kalau tergantung cantik kan ni. Kalau dia dah timbul sikit, Tak mati. dia tak mati ya. Okey, kita cuba kat sini. Lubuk ni. Lubuk corner orang panggil. Try tengok macam udang kat sini kalau ada. Macam biasa, pakai 2 set. Set ni try cari lampam, yang ini try cari udang galah. Ada lah. Mancing tak lama ni. Ni pukul 7 kena gerak keluar sebab lampu pun tak bawa. Apa pun tak ada. Okey, nanti kita tengok hasil dia macam mana. InsyaAllah kalau ada rezeki. Alhamdulillah dapat ikan lampam. Dapat lampam. Ini kali lah udang. Pakai umpan udang tadi. Ha? Ada tarik? Itu macam udang tarik. Ini kali lah. Itu macam udang tarik. Yeah. Itu dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semalam dia punya kumpau. Kumpau. Hari ni ada guys. Hari ni ada. Alhamdulillah. Ini kali lah. Ini kali baru dia ada. Kalau tidak kesian dekat dia. Ikan ni. Ikan siar ikan lampam.
Pam. Bismillah. Ikan kencing mati. Oh, udang. Udang baru 1 ekor. Mana ini udang? Biasa petang-petang ni tempat macam ni ada jugalah. Ini hari macam slow sikit lah. Kita cuba lagi. Oh, alhamdulillah. Dah lama tak makan ikan ni. Ikan apa ya? Jadilah udang dapat ikan. Selai. Dan untuk di sini. Alhamdulillah, baru nak seekor. Baru nak seekor punya lama. Alhamdulillah. Ha? Duduk balik tempat atas. Ha, sana tak boleh sangkut. Tarik sangkut. Duduk sana tadi dia tarik sangkut, Jadi duduk balik kat sini. Sini tak sangkut, alhamdulillah. Oh, naik lagi seekor. Tengok dia sangkut dah. Oh, tepi je. Ingat dia baru nak makan. Baru syok. Allah. Panggang dia. Ui. Berat. Sembat sikit lagi. Aduh. Sakitnya. Bau udang. Nampak udang? Oh, lah patah. Kawan pelipat lain. Lipat kilas tangan. Dia 3 ekor.